Kisah ini berlaku di sebuah bank di Bukit Baru, Melaka. Malam itu, Mamat, seorang pengawal keselamatan, menggantikan rakannya untuk shift malam minggu. Tepat jam 7.45 malam, pengurus bank serahkan kunci dan pulang. Mamat terus kunci pintu utama dan aktifkan sistem keselamatan. Sekarang, dia seorang diri dalam bangunan besar tu. Mamat senyum lebar, fikirnya malam ni syurga. Dia boleh tidur sepuas hati dalam surau bank yang sejuk tanpa gangguan sesiapa. Dia bentang sejadah, letak kepala dan bersedia untuk tidur sampai pagi. Baru je mata Mamat nak lelap, dum! Pintu surau dihempas kuat dari luar. Mamat terloncat bangun. Tiba-tiba ada suara memanggil. "Mamat, ni manager lah, keluar kejap." Darah Mamat berderau. Logik akalnya berputar laju. Pintu utama dah kunci, sensor alarm masih aktif. Kalau pengurus masuk, mesti siren dah berbunyi. Dan paling pelik, macam mana benda kat luar tu tahu nama dia Mamat? Padahal mereka tak sempat berkenalan pun tadi. Mamat lekapkan telinga kat pintu. Dia dengar bunyi riuh rendah kat luar surau. Bunyi tapak kaki, bunyi orang berbual, bunyi urusan bank, sebiji macam waktu siang. Takkan hantu pun buat loan malam-malam buta. Mamat capai Quran kecil, peluk kat dada, terus rempuh keluar lari ke lobi. Sampai je kat lobi, sunyi sepi. Semua bunyi tadi hilang. Tapi tiba-tiba, ting! Sistem nombor giliran berbunyi sendiri. Nombor giliran 1001, kaunter 1. Mamat pandang kaunter 1, kerusi pelanggan bergerak sendiri, berpusing macam ada orang duduk. Tiba-tiba bunyi lagi. Nombor giliran 1002, kaunter 6. Kaunter 6 tu tempat buka akaun. Bila Mamat toleh ke situ, lutut dia terus lembik. Ada seekor pocong sedang duduk elok atas kerusi pelanggan. Kain kafan lusuh, muka hitam legam, mata putih tanpa anak mata. Dia duduk tegak menghadap meja kosong, macam tengah tunggu giliran dipanggil. Mamat dah menggigil tahap dewa. Dia pejam mata rapat-rapat sambil zikir dan nyanyi lagu nasyid dalam hati. Berharap benda tu hilang. Bila dia rasa dah tenang sikit, dia buka mata dan toleh ke kiri. Jantung dia macam berhenti. Pocong tadi dah tak ada kat kaunter. Sekarang, dia berdiri tegak betul-betul sebelah Mamat. Mamat terkejut beruk sampai melompat dan terhantuk dinding. Pocong tu diam je, merenung Mamat dari jarak seinci. Dalam keadaan panik, Mamat terkial-kial buka kunci pintu utama. Rasa macam ada tangan gaib yang tahan pintu tu. Pocong tu masih tercegat kat belakang, seolah-olah mengetawakan dia. Sebaik saja pintu terbuka, Mamat terus start motor dan pecut balik rumah. Malam tu, bank di Bukit Baru tak berkunci sampai ke pagi. Biarlah pocong tu jadi security guard. Kalau perompak masuk pun, confirm perompak tu yang lari dulu bila nampak staf kaunter 6 tu.